Puasa boleh cegah kanser prostat? Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. Ramai lelaki tak sedar yang kanser prostat adalah antara kanser yang selalu menyerang lelaki di seluruh dunia. Tapi yang lagi menakutkan, ia boleh berkembang secara senyap tanpa simptom awal. Tapi ada satu benda yang menarik. Kajian menunjukkan bahawa puasa mungkin boleh membantu menurunkan risiko kanser prostat. Macam mana? Apa kaitan puasa dengan kesihatan prostat? Hari ini, saya akan kongsikan bagaimana puasa boleh beri kesan positif terhadap risiko kanser prostat dan apa yang anda boleh buat untuk lindungi diri. Apa itu kanser prostat dan kenapa lelaki perlu ambil serius? Prostat adalah kelenjar kecil dalam sistem reproduktif lelaki dan peranannya sangat penting dalam menghasilkan cecair yang melindungi sperma. Tapi masalahnya, bila prostat mula membesar secara tidak normal, ia boleh jadi kanser. Dan kanser prostat ini boleh jadi silent killer sebab kebanyakannya lelaki tidak perasan ada masalah sampai dah masuk tahap yang serius. Simptom yang biasa berlaku termasuklah: pertama, sukar kencing ataupun aliran kencing jadi lemah. Yang kedua, kerap kencing terutamanya waktu malam. Dan yang ketiga, rasa sakit atau tidak selesa di bahagian pelvis. Tapi yang menarik, kajian menunjukkan gaya hidup boleh mempengaruhi risiko seseorang untuk dapat kanser prostat. Dan di sinilah puasa mula memainkan peranan. Puasa dan autofagi, proses pembersihan sel kanser. Bila kita berpuasa, badan akan masuk ke satu proses penting yang dipanggil autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi adalah proses mula jadi badan yang mencuci dan membuang sel-sel yang rosak atau abnormal, termasuk sel yang boleh jadi sel kanser. Bila kita makan secara berterusan tanpa rehat, badan kurang masa untuk melakukan proses ini. Jadi sel-sel rosak ini boleh terkumpul dan meningkatkan risiko kanser. Bila kita puasa, badan mula reset balik sistem dan buang sel-sel abnormal, sekaligus kurangkan risiko pertumbuhan sel kanser termasuklah di prostat. Kajian awal menunjukkan bahawa puasa berkala boleh mengaktifkan autofagi dan memberi kesan perlindungan terhadap beberapa jenis kanser termasuklah kanser prostat. Puasa mengawal hormon yang berkaitan dengan kanser prostat. Hormon memainkan peranan besar dalam kesihatan prostat. Testosteron dan DHT, dihydrotestosterone, adalah hormon yang boleh menyebabkan pembesaran prostat. IGF-1, insulin-like growth hormone 1, pula adalah hormon pertumbuhan yang dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser. Kajian menunjukkan bahawa puasa boleh mengawal paras IGF-1 dalam badan yang boleh membantu mengurangkan pertumbuhan sel kanser. Maksudnya, bila kita puasa, kita secara tidak langsung mengawal paras hormon yang boleh mencetus pertumbuhan kanser. Keempat, puasa membantu kawalan berat badan dan keradangan. Salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko kanser prostat adalah obesiti dan keradangan kronik dalam badan. Lemak berlebihan menghasilkan bahan kimia yang mencetuskan keradangan. Keradangan berterusan boleh merangsang pertumbuhan sel kanser. Tapi bila kita puasa, berat badan turun secara semula jadi sebab badan membakar lemak sebagai sumber tenaga. Tahap keradangan menurun sebab badan mula gunakan lemak berlebihan dan buang toksin yang menyebabkan inflamasi. Paras insulin dan gula dalam darah lebih stabil, kurangkan risiko pertumbuhan sel abnormal. Kajian juga menunjukkan lelaki yang mengamalkan intermittent fasting mempunyai risiko lebih rendah untuk mengalami penyakit berkaitan hormon dan kanser prostat. Puasa dan kesihatan sel prostat secara menyeluruh. Selain mengurangkan risiko kanser, puasa juga memberi kesan positif pada kesihatan prostat secara menyeluruh. Membantu mengawal pertumbuhan prostat, mengurangkan risiko benign prostatic hyperplasia ataupun kita panggil BPH, iaitu pembesaran prostat yang bukan kanser tapi boleh menyebabkan masalah kencing. Menggalakkan detoksifikasi hati, organ yang bertanggungjawab menapis toksin yang boleh mempengaruhi kesihatan prostat. Dan yang ketiga, mengurangkan stres oksidatif
faktor utama yang boleh merosakkan sel dan menyebabkan mutasi genetik yang membawa kepada kanser. Jadi, puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi sebenarnya boleh bantu jaga kesihatan prostat dalam jangka masa panjang. Jadi, kesimpulannya, puasa bukan sekadar untuk kurangkan berat badan, tapi juga membantu kurangkan risiko kanser prostat. Dengan mengaktifkan autofagi, mengawal hormon dan meningkatkan kesihatan sel secara menyeluruh, puasa boleh menjadi salah satu cara semula jadi untuk melindungi prostat. Tapi ingat, puasa perlu dibuat dengan cara yang betul. Jangan berbuka dengan makanan tinggi gula dan lemak trans. Kedua, pastikan pengambilan protein, sayur dan lemak sihat yang cukup. Dan yang ketiga, elakkan makan berlebihan selepas berbuka untuk pastikan manfaat puasa dapat dikekalkan. So, lepas ini, kalau anda fikir puasa hanya untuk kurus atau detox, ingat sekali manfaat besar dia untuk kesihatan prostat. Jangan lupa untuk like, share video ini kalau rasa bermanfaat. Komen kat bawah kalau ada pengalaman sendiri atau pendapat tentang kesihatan prostat.